Bayangkan satu kelas, suasana tegang, suara tinggi, emosi menguasai dan satu ayat keluar tanpa kawalan. Persoalannya, siapa sebenarnya sedang mengajar ketika itu? Ilmu atau emosi? Kerana satu hakikat yang sangat penting ialah ini apabila emosi menguasai guru, ilmu tidak lagi sampai ke hati murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati. Dalam kehidupan sebagai seorang guru, kita tidak dapat lari daripada cabaran emosi, kelas yang bising, murid yang tidak fokus, murid yang melawan, tekanan kerja yang bertambah. Semua ini boleh mencetuskan emosi, marah, kecewa, penat. Kadang-kadang emosi ini datang secara spontan dan tanpa kita sedari, ia mempengaruhi cara kita mengajar. Kita bercakap dengan nada yang tinggi, kita memberi teguran yang keras, kita membuat keputusan dalam keadaan emosi. Masalah sebenar bukan kerana kita mempunyai emosi. Itu adalah perkara normal sebagai manusia. Masalah sebenar ialah apabila emosi mengawal tindakan kita. Apabila emosi menguasai, kata-kata menjadi kasar, tindakan menjadi tidak terkawal. Hubungan dengan murid terjejas, murid mungkin takut, tetapi mereka tidak belajar dengan baik. Murid mungkin diam, tetapi mereka tidak memahami. Masalah sebenar ialah apabila emosi menggantikan kebijaksanaan dalam pengajaran. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam pendidikan. Emosi perlu dikawal, bukan dibiarkan mengawal. Satu, guru adalah pengawal suasana kelas. Suasana kelas banyak dipengaruhi oleh guru. Jika guru tenang, kelas menjadi tenang. Jika guru marah, kelas menjadi tegang. Dua, kawalan emosi membina profesionalisme. Guru yang mampu mengawal emosi, lebih dihormati, lebih dipercayai, lebih berkesan dalam pengajaran. Tiga, emosi yang stabil membantu pembelajaran. Murid belajar dengan lebih baik dalam suasana yang selamat dan tenang. Apabila emosi guru stabil, murid lebih fokus, murid lebih selesa, murid lebih terbuka untuk belajar. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang guru yang menghadapi kelas yang sangat mencabar, murid bising, sukar dikawal. Suatu hari, guru tersebut hilang kawalan emosi. Dia marah, dia meninggikan suara, kelas menjadi senyap. Namun suasana menjadi tegang, murid tidak belajar, murid hanya takut. Kisah kedua, seorang guru dalam situasi yang sama, namun dia memilih untuk mengawal emosi. Dia berhenti seketika, dia menarik nafas, dia mengawal diri, kemudian dia menangani situasi dengan tenang. Murid lebih mudah menerima, kelas menjadi lebih terkawal. Perbezaan antara dua situasi ini bukan pada murid, tetapi pada emosi guru. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam kehidupan ini, kita tidak dapat mengelakkan emosi. Namun kita boleh belajar mengawalnya. Setiap kali kita berhadapan dengan cabaran, berhenti seketika, tarik nafas, fikir sebelum bertindak. Ingat tujuan kita. Kita bukan sekadar mengajar, kita membimbing, kita membentuk. Kita memberi harapan. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi semangat, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetuai AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk menyokong guru agar terus menjadi pendidik anak bangsa yang hebat. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan guru yang lain kerana kita mahu melihat lebih ramai guru mengajar dengan tenang dan penuh hikmah. Ingatlah, guru jangan biarkan emosi mengajar. Kerana apabila kita mengawal emosi, kita memberi ruang kepada ilmu untuk sampai ke hati murid. Teruskan berjuang wahai guru, teruskan mendidik dengan sabar kerana anda adalah insan yang membentuk masa depan. Terima kasih cikgu semua. Semoga kita terus menjadi guru yang bukan sahaja hebat dalam ilmu tetapi juga hebat dalam mengawal emosi dan membina suasana pembelajaran yang terbaik.